Patutlah prospek tak membeli dengan anda sebab dia tak percaya dengan anda sebab anda tak menjaga 30 saat yang pertama. Apa tu? Jom. Dalam tempoh 30 saat yang pertama, prospek yang bertemu dengan anda akan membuat tanggapan terhadap anda. Daripada suara dan body language anda, dia boleh buat kesimpulan yang anda ni bagus ataupun tak, ramah ataupun pemarah. Jadi, jaga 30 saat yang pertama. Macam mana nak jaga? Ini 3 tips. Yang pertama adalah jaga eye contact dan juga senyuman. Senyuman tu, biarlah senyuman yang ikhlas dan elakkan senyum sengit sebelah. Sangat menakutkan. Tips yang kedua adalah gunakan nama prospek seawal mungkin. Bila kita dah tahu nama dia Encik Ahmad contoh, so bila kita bercakap gunakan, maksudnya Encik Ahmad perlukan solution untuk contoh, guna nama dia. Tapi janganlah guna nama dia daripada mula sampai habis dalam setiap ayat. Dia pun takut, kesian Encik Ahmad tu, kan? Dan yang ketiga adalah tanya dulu soalan sebelum nak hurai panjang. Contoh, kita boleh cakap terus terang. Sebelum saya terangkan lebih lanjut pasal produk saya ni, boleh saya tahu dulu, Encik Ahmad ni sebenarnya ada... contoh, kita tanya dulu soalan supaya kita dapat the clear picture and then baru kita boleh present sebaik mungkin tentang produk kita. Bagaimana boleh solve problem yang prospek kita hadapi. Apa? Dengan teknik ni, relationship akan terbina. Dia beli ke, dia tak beli ke, anda dah bina sesuatu yang sangat mahal, iaitu ukhuwah dan network. Nak belajar lagi? Komenlah nak. Kan?